Awak ni macam mana boleh selalu bertenaga je saya tengok? Biasa je lah. Saya kalau kerja macam awak, lama dah pingsan. Boleh je. Wani, Bos. saya dah check lah kereta kerja hari tu. Semua okey. Kalau semua staff macam ni, senang kerja saya. Okay, thank you, bos. Biasa-biasa je. Aku tak larat dah. Dah banyak sangat benda nak kena buat ni. Aduh. Wani, tak ni. Okey. Penatnya ni. Mati kerja. Pukul 8 pula nak masak pula ni. Mama, cantik tak ni? Oh, cantiknya. Okey. Pandai lah. Mama happy. Happy. Kenapa aku penat sangat ni? Kenapa benda yang dulu aku suka pun dah tak rasa apa dah sekarang ni? Kenapa aku rasa kosong? Dia masih datang kerja, dia masih tersenyum, dia masih menjalankan tugasnya. Tetapi dia tidak baik-baik sahaja. Senyum di luar, penat di dalam. Burnout, stres, kemurungan, kenali tanda-tandanya. Bercakaplah, minta bantuan. Kadang-kadang orang yang paling memerlukan bantuan adalah orang yang paling pandai menyembunyikan kesakitan mereka. Saksikan webinar umum memasyarakatkan kesihatan rakyat bertajuk Senyum di luar, penat di dalam pada 26 Jun 2026 pukul 2.45 petang di laman Facebook Fakulti Perubatan UKM. Jangan lepaskan peluang menyertai kuis interaktif kerana hak wang tunai e-wallet nanti anda. Jumpa anda di sana! Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang kepada semua penonton Facebook Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia ke webinar umum kita, program memasyarakatkan kesihatan rakyat sesi kelima bagi tahun 2026. Saya Dr. Nurul Afifah binti Yusof, Pasca Siswaza, Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Panjang kan? Jadi boleh panggil saya Dr. Fifi lah. Dan saya akan menemani anda selaku moderator pada program hari ini. Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya ada satu soalan nak tanya kepada anda semua yang bersama kami. Pernah tak ada hari tu kita rasa panjang sangat, tapi kita lalui dengan senyum, sedangkan pada hari tu kita betul-betul rasa penat nak nampak kuat. Dan bila ada orang bertanya, kita akan jawab, saya okey. Saya okey. Dengan wajah yang dalam tu penuh dengan pertanyaan. Betul ke saya okey sebenarnya? Jadi hakikatnya tak semua luka tu kita dapat nampak dengan mata kasar. Baiklah, saya percaya ramai antara kita melalui fasa autopilot. Kita datang kerja, kita balik rumah, kita tetap layan keluarga kita macam biasa. Tapi dalam diam kita rasa seperti kita heret diri kita setiap hari untuk lepas dari satu hari ke satu hari yang lainnya. Jadi, bertepatan dengan webinar kita pada petang ini, Senyum di luar, penat di dalam, saya ingin mengajak anda semua untuk meluangkan sedikit masa bersama-sama kita. Stres tu apa? Burnout tu apa? Kemurungan tu macam mana? Dan kita harapkan perkongsian ini dapat bagi kita idea bagaimana kita nak kenal pasti simptom itu pada diri sendiri dan orang lain, dan insya-Allah satu hari nanti mungkin dapat bantu orang lain. Baiklah, para penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan dari penaja.
adalah diharapkan para penonton dapat bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan kerana ada kejutan menarik menanti anda. Baiklah, pertama sebarang soalan boleh ditulis di ruangan komen dan akan dijawab secara live atau bertulis oleh penceramah. Yang kedua, sila like dan share link FB ini supaya lebih ramai dapat menonton dan mendapat manfaat dari webinar ini. Para penonton juga berpeluang memenangi kredit Touch and Go e-wallet bernilai hampir sebanyak RM300 Malaysia dengan menyertai segmen kuis di akhir program. Soalan-soalan yang senang saja dan ia sangat berkait dengan topik kita hari ini. Dan pesanan terakhir bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR code serta mengisi borang maklum balas di akhir program untuk dapatkan sijil penyertaan. Dan bagi warga UKM, anda boleh mendapatkan mata untuk urus bakat. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Dr. Farah Dina binti Abdul Samad untuk memulakan bicara kita pada petang ini. Beliau merupakan pakar psikiatri di Universiti Kebangsaan Malaysia dan tajuk ini cukup sinonim dengan apa yang kerja yang beliau sedang lakukan. Baiklah, senyum di luar, penat di dalam. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Fifi. Okay, so hari ni kita ada satu topik yang sangat hot lah sebenarnya topik kita ni Senyum di luar, penat di dalam. Okay, so kita nak cakap lah pasal kemurungan, pasal depression, pasal burnout, pasal stres. Apa beza? Sama ke? Sebenarnya tak sama. Okay. So sebelum saya mulakan, saya nak tanya, siapa yang hari ni dia bangun pagi, dia semangat nak pergi kerja? Tak sabarlah nak pergi kerja. Ada tak? Okay. So ataupun snooze. Alarm dah bunyi, snooze tekan. Alarm dah bunyi, snooze dah, snooze lagi. Ya, ada yang tergelak kat sini ni. Okay, mesti ada yang terasa ni. Alright. So tapi last-last dia kata, tak ada nak buat apa. Kena pergi kerja kan. So kita bangun je lah. Ya, tapi dalam keadaan okeylah, kita bangun je, kita pergi kerja je lah. Macam tu. Okey, so hari ni kita bukannya nak melabel siapa-siapa, tapi kita cuma nak mengenal pasti. Mengenal pasti diri kita, kenali lebih lanjut macam mana, apa benda sebenarnya stres ni, burnout ni. Kadang kita bercampur-campur. Kita stres pun kita cakap, saya depressed terus lah. Okey, so kita boleh mulakan lah ya, kita punya webinar hari ni. Ya, senyum di luar dan penat di dalam. Okay, kenapa penting ceramah ni? Alright, so sekarang mental health kan kita tengah ramai sangat yang ada mental health issue. Ya, tapi tak semua yang sedang bergelut akan menunjukkannya kepada kita. Stigma tu terlampau tebal, masih terlampau tebal. Okay, dan kesihatan mental bukan hanya tentang penyakit je. Dia pengaruh cara kita bekerja, okay? Kita nak berhubung dengan orang lain, okay? Cara kita buat keputusan. Kalau kita terlampau stres, memang keputusan pun tak boleh nak buat betul-betul, ya. And then cara kita menjaga pesakit ataupun rakan sekerja dan keluarga, ya. And then kalau tu kos ni memang sangat tinggi, ya. Okay, stres yang tak terurus dengan betul, tengok. Dia akan lead kepada burnout, prestasi kerja merosot, masalah hubungan dengan keluarga lah, dengan suami, dengan anak, ya. Masalah kesihatan fizikal juga, okay. And then last dia akan kemurungan, ada panic attack, ada anxiety, okay. Dan ramai sebenarnya dia tak sedar yang diorang ni sedang bergelut. Diorang ingat benda tu normal. Setiap manusia kena rasa macam tu, memang macam ni. Kenapa aku tak kuat? Okay, tapi dan mereka masih datang kerja. Dia siap kan, semua kerja dia siap. Okay, senyum je. Macam video tadi kan, dia datang kerja pun dia senyum. Okay, dan asyik kata, saya still okay. Saya okay je. Okay, tapi kita kena jaga diri kita lah. Alright. Tapi menjaga diri tu bukan pentingkan diri. It's self-love. Okay, it's not selfish but it's self-love. Supaya kita boleh berfungsi dengan lebih baik. Okay, kita boleh menyokong juga rakan-rakan sekerja kita. Okay, memberi perkhidmatan yang lebih baik dan kita lebih sihatlah hidup kita dan lebih bermakna. Okay. So, apa beza dia ni? Stres ni ada, burnout ada, depression. Okay.
Semua ni bukan benda yang sama. Okay? Alright, dan bukan semua orang yang burn out ni, dia depressed. Dan bukan semua yang depressed ni burn out. Okay? Stres tu apa? Stres tu sebenarnya normal. Semua orang akan ada stres dalam hidup ni. Ya, cuma macam mana kita handle stres tu dan teruk mana stres tu. Okay, dan bila dah lama sangat kan, dia jadi kronik lah, berpanjangan stres tu. Okay, sebab kita asyik stres hari-hari, tak ada masa nak pulih daripada stres tu. And then, last kita akan burn out. Alright, so keletihan fizikal, emosi, mental akibat kerja. Dan kalau kita tak rawat benda tu, lalas jadi kemurungan. Okay, kita tengok satu-satu. Apa tu stres? Okay, stres respon badan terhadap tuntutan atau cabaran dalam hidup ni. Okay, contoh stres. Tuntutan kerja, tarikh akhir, deadline ni. Ni memang stres lah kan. Ada deadline ni. Lepas tu, deadline tu bukan satu. Banyak deadline tu. Macam mana kita nak siapkan dalam masa yang singkat? Kan? So, lepas tu, masalah kekurangan kaki tangan ni tak boleh nak komen lah sangat kan. Tapi, memang masalah yang menyebabkan stres. Okay? On top of that, masalah keluarga lagi, kan? Kita ada masalah keuangan. Kalau stres, kalau kita rasa kerja tu tak sesuai untuk kita, kita nak quit. Tapi banyak pula hutang. Macam mana nak quit kan? So kita sangkut lah, kita stuck. Ya? And lepas tu kita ada masalah, yelah diri sendiri pun ada masalah kesihatan. Ya? Ada orang tersayang pun ada masalah kesihatan. So benda-benda ni semua boleh menyebabkan kita stres lah. Ya. So, bila stres tu menjadi masalah? Okey. Tanda bila dia dah mula beri kesan lah kepada kita. Kita jadi cepat sentap, cepat marah. Sikit-sikit marah. Kita orang cakap sikit, kita cepat marah. Okey. Lepas tu kita susah nak tidur. Guling-guling tak boleh tidur. Golek-golek pun tak boleh tidur lagi. Ataupun bila kita tidur, dia macam kata tidur-tidur ayam kan? Tak nyenyak. Lepas tu next day tu rasa penat. Rasa macam tak berkualiti lah tidur. Kita macam rasa tak tidur. Lepas tu mulalah kita dah sakit badan lah, sakit tengkuk lah, sakit kepala lah. Ya? And then kita jadi mudah lupa. Kita susah nak tumpu perhatian. Kadang-kadang orang cakap pun kita rasa macam, apa dia? Kita tanya balik. Kan? Okay? And sentiasa rasa letih. And kita rasa cepat bimbang dan cemas yang berlebihan. Okay? So yang mana yang ni yang kalian semua ada? Ada tak siapa-siapa yang ada rasa macam ni dalam masa kebelakangan ni? Okay, so kita kena tengok balik lah. Kalau kita ada perasaan-perasaan macam ni, adakah kita sebenarnya mengalami stres yang berpanjangan? Okay, tapi tak semua stres tu buruk lah. Okay, kita panggil positive stress. Which akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik, lebih fokus, bermotivasi. Okay, lebih berprestasi. Okay, contoh dia apa? Katakan kita ada exam lah kan. So, bila kita ada exam, kita mesti ada sikit stres supaya kita belajar. Kalau tidak, kita tak stres, kita tak belajar pun. Right? Masa nak pembentangan penting ni. Ada juga stres. Saya nak present ni pun ada stres juga. Ya? Okay. So, memanglah berialah nak present, nak buat slide semua. Okay? Sebab pembentangan penting ni. Ataupun stres masa situasi kecemasan ke. Okay. So, stres yang sihat memberi kita tenaga untuk menghadapi cabaran dan mencapai matlamat yang kita perlukan dalam hidup. Okay. Okay, burn out pula. Kita dah habis cakap pasal stres. Alright. Stres tu semua orang memang akan ada stres. Okay. Tapi burn out ni apa? Apa beza pula dengan stres ni? Okay, keadaan keletihan fizikal, emosi, mental yang berlaku akibat tekanan kerja yang berpanjangan. Okay, dan tak diuruskan dengan baik. Okay, bila kita penat biasa, kita berehat seketika, okeylah dah baik dah. Okay, kita boleh sambung kerja. Tapi bila kita burn out, kita dah rehat. Tapi kita still rasa letih. Tak ada motivation nak pergi kerja. Emosi pun kurang. Macam kita rasa macam flat je. Alright? So, but it's not, dia kata ni, bukan kelemahan. Okay, tapi sebenarnya badan kita nak tunjuk yang isyarat bahawa kita telah berusaha terlalu lama tanpa rehat dan pemulihan yang cukup. So, apa kesan kalau tanda-tanda dia apa dia? Kita dah letih, kita dah rehat pun dia cakap, dah tidur dah. Dah bantai tidur 1 hari dah.
penat juga besoknya. Bangun tidur pun penat lagi. Okay? Alright, so sukar fokus, tak ada motivasi nak pergi kerja. Prestasi pun orang tengok dah menurun. And kita sendiri kadang-kadang orang tak nampak. Tapi kita sendiri tahu, banyak sebenarnya kerja yang tak siap ni. Tapi kita sendiri tahu. Okay? Yang kita mudah marah, tersinggung dan sakit kepala, gangguan tidur. Okay? Dan punca utama biasanya beban kerja berlebihan, ya, selalu pasal kerja lah. Ya, kurang kawalan terhadap kerja. Maknanya prioritization kita tak boleh nak prioritize yang mana satu we should do first and everything. Okay? Kurang sokongan daripada rakan atau ketua, ya. Tekanan berterusan. Maknanya stres tu dah berterusan, dia tak sempat rehat, dia tak sempat ambil annual leave, ya. Lepas tu dia jadi burn out lah. Okay? Alright. Kadang-kadang masa dekat tempat kerja, kita dah buat banyak kerja. Tapi kita tak rasa being appreciated. Tak dihargai. Benda tu pun boleh menyebabkan kita burn out. Ya? And it can happen to anyone. Okay? Alright. So, siapa-siapa pun boleh ada burn out ni. Okay? Ni stress curve ni. Okay. Ini senang sikit kita nak tengok. Okay? So, kalau yang kita dekat kita ke arah nombor 3 ni, stretch zone. Okay, optimal. Kita nak kat sini lah, kita best performance kat sini. Kalau kita kat nombor 1 ni, kita tak ada stres sangat. Kita bosan. Kita tidur lah, relax, tak buat apa. Ya. Lepas tu kalau kita kat comfort zone kita, dia safe. Dia rasa selamat, tapi masih lagi tak nak bergerak sangat. Ya, kita tak ada push tu untuk kita buat benda. Okay? Lepas tu bila kita masuk stretch zone ni, okay, kita buat perform, kita buat kerja kita ada goal, kita boleh we have growth, right? But we have to be careful lah, berhati-hati kat sini. Kadang-kadang too-long dekat sini, dekat nombor 3 ni kita masuk stres. Okay, kita dah masuk stres dah. Okay, kalau dah too-long, okay, kita dah tension. Performance mula dah drop dah banyak sangat dah kerja aku ni. Bertimbun-timbun dah tak tahu mana nak buat. So, lepas tu, lalas, kita dah penat sangat, dah lama sangat stres, jadilah burn out. Ya, kita exhausted. Memang dah nak bangun tu pun, nak pergi kerja pun, dah penat sangat. Ya, okay. So, sebenarnya kita tak adalah aim zero stress. Mana ada orang tak ada stress dalam hidup ni kan? Semua orang ada stress. But then the balance. Kita nak cari balance and recovery, okay? And kita and spending most of our time in the stretch zone. So, kita nak yang ke-3 ni, kita nak strike dekat sini as much as we can. Alright? Okay, so selepas dah burn out ni, okay, depressed. Alright? Ramai orang suka guna perkataan depressed. Kadang-kadang disalahgunakan juga. Okay, so, depressed ni macam mana pula? Okay, kita di DSM-5 lah, kita ikut emosi. Kita rasa sedih, hari-hari sedih. Okay, untuk 2 minggu berturut-turut, setiap hari kita rasa sedih. Lepas tu, dulu suka pergi gym ke, suka hiking ke kan? Sekarang dah tak suka dah pergi. Kalau pergi pun, rasa terpaksa. Dia rasa macam, alah sekadar aku buat. Macam tu. Dia tak ada rasa happy tu dah. Itu 2 yang penting sebenarnya, yang kita dalam depression ni. Lepas tu kita rasa putus harapan. Okay? Kita rasa diri tak berharga lagi. Tidur pun terganggu masa tu. Kadang-kadang dia tidur lebih. Sebab dia depressed, dia tak nak buat apa-apa. So dia lebihkan tidur. Okay? Tapi letih juga. Ataupun ada yang tak boleh tidur. Susah nak tidur. Okay? Dan perubahan selera makan. Kadang-kadang tanya dia orang makan tak? Makan. Ada selera tak? Tak, saya makan sebab saya tak nak gastrik. Dia cakap macam tu. Ataupun saya makan semata sebab saya tahu saya kena makan. Kalau tidak, saya tak ada tenaga langsung. Untuk hidup je lah makan ni. Tapi tak ada rasa best pun nak makan tu. Dulu suka cari makan sedap. Sekarang ni macam tak makan pun tak apa. Okay? So, rasa cepat letih. Kurang bertenaga. Okay? So, dia susah bertumpuan. Okay? Nak buat keputusan pun tak boleh. Sebab, and then, bila kita tak boleh concentrate, ya, emosi pun tak stable, kita memang tak boleh nak buat keputusan dengan yang macam sebelum ni. Okay? Ada yang pergerakan pun dia jadi slow. Percakapan dia jadi slow. Ataupun dia terlalu gelisah.
Ya. Okey, so ini semua yang pasal depression. Okey. Depression dan semua simptom ni, almost everything ni, banyak simptom ni, dia ada selama 2 minggu berturut-turut. Okey. Tapi ada tanda bahaya dia juga. Bila diorang dah rasa diri hidup ni tak bermakna, diorang ada thoughts ni. Tak nak lah, kalau kan best kalau tak bangun esok. Dah mulalah. Okey, dia dah mula rasa macam tu. Dia kata, baik aku cederakan diri sendiri, rasa diri ni tak berguna kan. So dia rasa baik kita menamatkan riwayat. Okay, so ini tanda-tanda bahaya lah. Kalau ada siapa-siapa yang ada tanda bahaya macam ni, diminta untuk mendapatkan bantuan segeralah. Okay, alright. Sebab sebenarnya bila kita minta bantuan ni, it's actually tanda keberanian, bukan kelemahan. Okay. So paling simple, kita dalam banyak-banyak saya cakap tadi, paling simple, kita fikir stres ni, I have too much on my plate. Banyak sangat benda. Okay. Burnout ni, okay, I have been carrying too much for too long. Now I feel so empty. Bateri tu dah habis dah, tak charge. Okay. Dia dah long term dah. Alright. Kalau depress ni, okay, even when my plate is removed, I still cannot feel okay. Maknanya, kita dah bagi dah tugas ke orang lain. Ataupun tugas kita semua dah settle. Okay. Tapi still tak okay. Alright, kita still lagi rasa lomot, tak ada energy. Okay. Walaupun benda tu dah settle pun. Okay. So, ini yang paling senang lah kita nak bezakan. Okay, antara stress, burnout dengan depression. Can they overlap? Of course. Kita boleh stress. Ada yang stress dan burnout at the same time. And ada yang burnout and depressed at the same time. Okay. So, dia boleh datang dalam segi anxiety. Kita panic attack, jantung laju, gigil kan. Susah tidur. Kadang ada yang ambil substance lah. Kita panggil macam alkohol ke. Sebab dia rasa terlampau banyak emosi ataupun tak ada emosi. So dia ambil lah alkohol ke apa-apa ubat-ubat untuk numb dia punya emotion, untuk cope. Okay. So kita bukan nak label lah siapa stress ke, siapa burnout, siapa depressed ke and everything. Balik ni tak adalah nak tengok ni seorang-seorang kat dalam office ni apa, kita tak label lah. Okay. Kita cuma nak mengenali dan recognize. Okay. Apa sebenarnya simptom-simptom ni lah. Okay. Alright. Okay. So kita sambung. Kita bagi contoh lah. Alright. Okay. Ni bukan siapa-siapa ya. Okay. So, kita kenali Sarah. Dia 38, pegawai pentadbiran ya. Dah berkahwin, ada 2 orang anak. Semua orang suka kat dia. Okay. Dia boleh diharap. Dan sangat bertanggungjawab. Kalau apa-apa kerja bagi dia lah dulu. Sebab confirm settle kerja. Memang function lah ya. Okay. So, dia tak pernah menolak permintaan. Orang bagi kerja apa pun dia buat juga. Walaupun dia tak boleh buat pun, dia akan cuba buat. Walaupun dah terlampau banyak pun dia cuba. And then dia just tersenyum je. Kan masa dalam video tu tadi. Senyum je. Okay. Alright. So hari biasa dia, macam mana? Macam kita lah biasa kan. Bangun pukul 6. Kadang ada bangun pukul 5 juga kan. Sebab tak nak elak jam. Nak hantar anak sekolah. Okay. Lepas tu ada banyak deadline. Dah pergi kerja tu dah siap dah nak buat deadline semua apa benda semua. Petang tak settle juga lagi tu. Alright. Malah bertambah kerja. Kita pergi kerja hari tu, kita bertambah kerja lain kan. Yang dulu pun tak siap lagi. Lepas tu balik petang tu, kenalah pula uruskan anak, uruskan rumah semua. Okay. And then bila malam tidur lewat. Lepas tu, benda ni ulang. As a loop. Kita ulang benda sama. Tu stress ke? Kalau, okay, memang semua orang akan ada hari yang macam tu. Tapi, ada certain days, kita ulang-ulang hari yang sama. Tapi tiba-tiba cikgu call. Puan, anak puan sakit lah. Boleh tak datang ambil kat sekolah? Sudah. Okay. Masa tu kita rasa, ni benda ni nak kena submit kat bos ni. Dah deadline. Anak pula sakit. Email ni banyak lagi perlu reply ni. Ya. Meeting ada pula. Kejap lagi macam mana nak pergi ambil anak. Okay. So to-do list pun panjang jela ni. Bukannya to-do list kerja je. Semua benda ada. Okay. So sekarang Sarah merasa tertekan. Dia rasa cemas. Okay. Tengok.
Okay, lepas tu dia tak boleh nak fokus. Dah mulalah dia serabut. Ya. And then mungkin dia mudah marah. Alright. And dia rasa masa tu dah memang tak cukup dah masa untuk apa-apa. Okay, dia dah masuk stres dah. Tapi dia boleh function lagi. Mesti dia akan minta tolong ni ke. Dia nak pergi ambil anak dia masih boleh berfikir dan function. Tapi bila hari-hari dah stres, banyak juga benda kan. Tiba dia dah kata, dah tak rasa seronok lah nak pergi kerja. Okay. Dulu snooze. Tapi pergi lagi. Sekarang ni snooze pun rasa dah tak best lah nak pergi kerja. Okay. Semua benda rasa beban. Dia rasa macam, boleh tak kalau nak escape? Saya tak nak mati tapi saya nak escape. Dia kata macam tu. Saya tak nak ada apa-apa dah. Semua orang tinggalkan saya seorang, saya tak nak apa-apa dah. Okay. Tapi masih masa ni bila dia burn out tu, dia datang lagi kerja sebab dia tak ada choice. Okay, what choice do we have sometimes, right? So we still have to keep showing up. So dia datang kerja, dia still lagi buat kerja. Tapi emotionally, dah exhausted. Dah barai habis dah ni. Okay. Tak lama lepas tu, dia tiba-tiba dia cakap, saya rasa kosong lah. Walaupun dah cukup tidur tapi rasa letih. Dia mula meragui diri sendiri. Okay. Saya takut buat silap. Benda kecil-kecil pun dia takut. Padahal dulu dia tak macam tu. So dia dah mula fikiran negatif makin banyak. Okay. Lepas tu kita nampak dia makin jauhkan diri. Okay. Tenaga pun dah cepat habis. Dia susah fokus. Alright. Kadang-kadang ada orang macam ni. Tapi mungkin kita tak perasan. Bila kita tanya okey tak? Dia kata okey. Okey je, aku penat je. Dia cakap macam tu. Alright. Tapi sebenarnya dia pun tak tahu sebenarnya mungkin dia depressed. Okay. So, bila kesihatan mental mula menjejaskan kerja. Okay. So, macam mana? Apa jadi? Okay. Prestasi kerja. Kita susah bertumpuan, lakukan kesilapan. Ya. Okay. Perubahan tingkah laku ada tak nampak? Rakan-rakan ataupun datang lewat. Atau pulang lebih awal. Atau dia kerap MC sekarang. Okay. So kita mula, dia tak kata, dia tak cakap sebab kadang-kadang dia pun tak tahu. So kita akan nampak dari segi dia banyak MC, ya, dia dah mula tak pergi mesyuarat ke, benda kecil-kecil macam tu. And then bila kita call, dia tak angkat. Okay, bila bos call pun dia tak angkat. Ataupun dulu sebelum ni dia balas email cepat je. Tapi sekarang makin lambat dia balas email ataupun dia tak balas langsung. Okay. So, ada perubahan emosi. Kadang kita tengok kawan kita ni dulu dia happy je. Tapi sekarang dia cepat marah. So, it comes with small things like that yang kita kena ambil perhatian. Sebab dia tak terus macam kita terus menangis. Tak. It comes with small little things like this. And then, dia jadi hilang emosi. Dia jadi depressed. Semua ya. Okay. So, hubungan dengan orang lain terjejas. Mula asingkan diri. Kurang berinteraksi. Banyak konflik, banyak gaduh ke. Sebab dia rasa, tak tahu, dia rasa stres lah. Okay. And dia tak bersosial dah. Kalau dulu makan-makan ke, kita buat jamuan ke, dia lah paling beria. Dia lah yang pergi menyanyi ke, dia lah volunteer semua benda. Tapi sekarang ni, dia tak nak pun pergi. Okay. And then dia physical dia letih, gangguan tidur macam tadi saya cakap lah. Okay. Alright. So kadang-kadang kita tanda pertama seseorang bergelut bukanlah air mata ya. Tapi mungkin email yang tak dibalas, panggilan yang tak diangkat atau seorang rakan kerja yang semakin senyap. So mungkin itu tanda-tanda yang seseorang ni sedang bergelut. Tapi kita tak tahu, ya? Kita pun tak aware yang dia sedang bergelut. Alright. So mengapa individu berfungsi tinggi tapi sering tak diberi perhatian? Maknanya high functioning ni. Yang high functioning yang semua benda boleh buat, orang tak nampak dia. Orang ingat dia sentiasa okey. Okey sebab dia masih berfungsi. Hadir kerja, semua siap, settle lah. Tak payahlah fikir pasal dia. Kita tak ambil tahu pun pasal dia. Okey? And dia sendiri pun pandai sembunyikan kesakitan dia. Ya? Okey? Dia dah terbiasa. Kena depan orang lain, kena tunjuk dia bukan bagus lah, dia baik je selalu. Okay, dia dah terbiasa. She has to be strong all the time. Alright. Okay. So dah
biasa dah orang panggil dia. Dia ni paling boleh harap dia. Apa-apa nama dia. Okay, so dia pun dah terbiasa. Kena strong all the time. Mungkin dia juga macam dia kurang kesedaran lah pasal burnout ke depression ke. Sebab itulah kita ada benda ni. Talk ni, ya. Okay. And mereka sendiri tak meminta bantuan. Sebab diorang tak nak jadi beban kat orang lain. Okay, cakap saya tak nak lah menyusahkan diorang. Biarlah saya susah sendiri. Ya. Tapi sebenarnya dia pun dah tak mampu dah. Okay. Right. So kalau kita nampak lah orang macam ni, kita selalu cakap benda-benda yang lagi buat dia rasa tak nak bercakap dengan siapa-siapa. Okay. Kadang kita cakap, bila dia cerita benda-benda masalah ni, alah ramai orang lagi susah daripada engkau. Cakap macam tu kan. So, okay. So apa yang dia rasa, oh my problem, masalah saya tak penting. Right. Dan kita selalu cakap, kenalah kuat. Okay. So, dia dengar, saya tidak dibenarkan untuk penat. Okay. Lepas tu kadang-kadang dia asyik bercerita, dia banyak fikir sebab dia anxious kan. Dia cakap, alah, tak payahlah fikir sangat. Okay. So nanti dia akan rasa yang perasaan dia tak difahami. Okay. And kadang-kadang dia kata, kita cakap, kau ni overthinking je lah. Mana ada benda tu. Kita dismiss dia, cakap, alah. Okay. So nanti dia akan rasa, apa yang dia rasa ni sebenarnya tak benar. Okay. Dia je yang over lah. Macam tu. Yang kita cakap, biasalah cakap, alah kau ni dah ada semua benda dalam hidup. Apa lagi kau nak? Syukur je lah. Kita cakap macam tu. Okay. So biasa. Lepas tu kadang kita, alah biasalah hidup. Kena macam ni. Memang macam ni. Semua orang pun macam ni. Alright. So dia akan rasa tak ada orang yang faham. So why bother? Kenapalah nak pergi cakap dengan orang lain ke nak minta bantuan? Because no one cares. And it's proven. Dah nampak dah. Kawan-kawan aku pun tak kisah pasal aku. Alright. So ini kita tak patut lah. Kita tak patut cakap. Tapi mungkin bukan membantu untuk semua orang. Tapi what could help. Alright. So kadang-kadang kita tak tahu nak cakap apa kan. Bila orang cakap macam tu, kadang-kadang kita nampak dia, kita cakap, aku perasan kau nampak penat, lebih penat ke belakangan ni. So dia pun nampak, betul lah, aku penat lah sebenarnya. Okay. And maybe kita cakap, aku risau pasal kau macam ni. Alright. Ataupun kita tanya dia, nampak macam kau tak okay, nak cerita tak apa-apa? Ada tak apa-apa yang nak cerita ke? I can listen. Kita cakap macam tu lah. Okay. Ataupun kita boleh cakap, saya nampak awak sekarang dah tak bersosial dah. Okay. But whatever you're going through, you don't have to go through it alone. Okay. Kita boleh kongsi sama-sama. Kalau apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Okay. So ada lagi lain-lain lah. Okay, kita cakap it's okay not to be okay actually. Okay, so kita mungkin tak dapat menyelesaikan masalah mereka. And kadang-kadang diorang tak nak pun kita selesaikan. Tapi kita boleh bantu dengan membuatkan mereka kurang rasa bersendirian and a place to talk to. I think that is much more important lah. And bila kita bercakap dengan someone tu without judgement. Tak adalah orang tu nak judge kita je. Itu is a safe space. That is what all of us want lah actually. So takut nak jumpa psikiatri. Kalau dah sakit-sakit macam ni mental ni kan. Mental health issue takut. Sebab apa? Nanti semua orang satu UKM tahu masalah aku. Kan? Sebab dia cerita kan semua kat doktor. Tapi kita kan ada PNC kita kan. So kalau saya nak sentuh sikit lah apa sebenarnya yang kita kalau minta HR minta medical report kan. Cakap employee ni dah lama tak datang kerja, ada MC nak. Apa yang kita orang psychiatrist ni tulis dalam report ni? Kita tulis diagnosis. Kita tulis simptom apa. Lepas tu sebab simptom ni dia tak boleh bekerja. Kita cakap macam tu lah. Treatment plan ke apa ke. Tapi kita tak cerita lah kalau dia cerita pasal trauma masa kecil ke. Ya, masalah dengan family ke dalam detail tu. Okay. Apa-apa yang relationship ke, personal, isu-isu tu semua kita tak masukkan dalam tu. Okay. Sebab HR ni sebenarnya dia nak tahu je kita punya function, kita boleh bekerja ke tak boleh bekerja. Okay. Dia tak nak tahu masalah-masalah semua apa benda, dia tak nak tahu. So memang dalam report psikiatris kita tak akan ceritakan semua detail-detail apa yang dah diceritakan lah.
Ya, so cerita tu memang selamat dengan kita orang. Okay. So kita dah nak sampai ke pengakhiran ya. Okay. So dalam banyak-banyak yang kita dengar ni, at least kita tahulah bezakan apa tu burnout, apa tu stress, apa tu depression. It starts with awareness. Kita kena tahu dulu simptom-simptom tu. Okay. And not everyone who is smiling is okay. And not every tired person is depressed. And bukan semua orang yang stress tu burn out. Tapi kalau kita ignore yang sign of symptom stress ni semua, dia boleh jadi burn out, dia boleh jadi depression. So sometimes the strongest looking person, orang yang paling kuat yang kita nampak dalam bilik ni, they are carrying the heaviest burden. Diorang lah yang paling sebenarnya menampung banyak sangat. Okay. So, kita end dengan sebenarnya kita, what is happiness? Happiness ni terpulang pada diri sendiri sebenarnya. Untuk happiness, kita boleh set kita punya KPI. Kerja tak boleh, tapi happiness kita boleh set KPI. Happiness ni, pagi-pagi dapat minum kopi. Tu dah happy dah. Okay? Happiness, kita boleh siap kerja balik on time. Uish, rasa macam menang loteri hari ni. Okay? And then, kita boleh pergi lunch. Tak payah rasa bersalah. Nak makan tu pun tak payah rasa bersalah. Itu pun dah kebahagiaan sebenarnya. Okay? Bila kita dapat katil, selimut, itu pun bahagia dah. Semalam, bila gaji masuk, itu pun kebahagiaan tu. Kita boleh buat KPI kita tu. Okay? So, bila kita ada kawan baik, kita boleh gelak-gelak. Benda tu kan happy. So, benda kecil-kecil ni kita kena tengok. Kita balik rumah tak jam cuti sekolah. Semua orang tunggu time cuti sekolah. Bahagia betul. Tak apa. Pergi kerja hari-hari pun tak apa time tu. Okay? Itu pun bahagia juga. Kita balik, kita jumpa anak, kita jumpa kucing ke. That is happiness also. Alright? So, bila kita rehat seketika, nafas, minum air, that is also happiness. And bila balik, dapat bantal kita. Dapat bantal pun dah bahagia sangat. Okay? So, we can set our own KPI untuk happiness kita. And benda tu is benda kecil-kecil macam ni. It's all happiness. Tak perlu yang besar-besar. Okay? Alright? So, we choose happiness isn't about having everything. It's about enjoying every small little things in our life. Okay? So, sekian. Terima kasih. Hai, Dr. Pipi is back. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Faradina atas perkongsian yang santai namun sangat berinformasi itu tadi. Saya sangat suka bila Dr. Farah kata tadi, happiness is our own decision even for the smallest thing. Dan kita juga belajar yang tak semua stres tu tak baik. And it's okay to take a rest and it is a strength to get help. Baiklah, satu lagi take home message yang sangat menarik tadi kan adalah bermasalah lah dia ni. Boleh ke macam tu? Okey, sebenarnya rather than bermasalah lah dia ni, it should be apa yang dia tengah lalui jadi bila kita faham kesemua ni stres, burnout, depress ni, kita lebih faham diri kita dan bila kita faham diri kita, kita lebih mudah nak faham orang lain. Okey, baiklah. Kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen Q&A. Jadi sebarang persoalan yang anda ada, jangan malu-malu, jangan segan-segan dan rebutlah peluang ni untuk tanya sendiri dengan pakar psikiatri kita. Jadi sebarang soalan bolehlah ditulis dalam ruangan komen. Jangan lupa untuk terus like, share dan komen sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini. Kembali selepas ini.
macam mana boleh selalu bertenaga je saya tengok? Biasa je lah. Saya kalau kerja macam awak, lama dah pingsan. Boleh je. Wani, Bos. saya dah check lah kereta kerja hari tu. Semua okey. Kalau semua staff macam ni, senang kerja saya. Okay, thank you, bos. Biasa-biasa je. Aku tak larat dah. Dah banyak sekali benda nak kena buat ni. Aduh. Okey. Penatnya ni. Mati kerja. Pula apa pula masak pula ni. Mama, cantik tak ni? Oh, cantiknya. Okey, pandai lah. Mama happy. Happy. Kenapa aku penat sangat ni? Kenapa benda yang dulu aku suka pun dah tak rasa apa dah sekarang ni? Kenapa aku rasa kosong Dia masih datang kerja, dia masih tersenyum, dia masih menjalankan tugasnya. Tetapi dia tidak baik-baik sahaja. Senyum di luar, penat di dalam. Burnout, stres, kemurungan, kenali tanda-tandanya. Bercakaplah, minta bantuan. Kadang-kadang orang yang paling memerlukan bantuan adalah orang yang paling pandai menyembunyikan kesakitan mereka. Saksikan webinar umum memasyarakatkan kesihatan rakyat bertajuk Senyum di luar, penat di dalam pada 26 Jun 2026 pukul 2.45 petang di laman Facebook Fakulti Perubatan UKM. Jangan lepaskan peluang menyertai kuis interaktif pada hak wang tunai e-wallet nanti anda. Jumpa anda di sana. Awak ni macam mana boleh selalu bertenaga je saya tengok? Biasa je lah. Saya kalau kerja macam awak, lama dah pingsan. Boleh je. Wani, Bos. saya dah check lah kereta kerja hari tu. Semua okey. Kalau semua staff macam ni, senang kerja saya. Okay, thank you, bos. Biasa-biasa je. Aku tak larat dah. Dah banyak sekali benda nak kena buat ni. Aduh. Okey. Penatnya ni. Mati kerja. Pula apa pula masak pula ni. Mama, cantik tak ni? Oh, cantiknya. Okey, pandai lah. Mama happy. Happy. Kenapa aku penat sangat ni? Kenapa benda yang dulu aku suka pun dah tak rasa apa dah sekarang ni? Kenapa aku rasa kosong Dia masih datang kerja, dia masih tersenyum, dia masih menjalankan tugasnya. Tetapi dia tidak baik-baik sahaja. Senyum di luar, penat di dalam. Burnout, stres, kemurungan, kenali tanda-tandanya. Bercakaplah, minta bantuan. Kadang-kadang orang yang paling memerlukan bantuan adalah orang yang paling pandai menyembunyikan kesakitan mereka.
kepada wang tunai e-wallet nanti anda. Jumpa anda di sana. Assalamualaikum dan hai, kembali lagi bersama saya Dr. Fifi. Terima kasih kepada semua yang setia bersama kami sampai sekarang. Nampaknya ruangan komen kita pun dah semakin meriah dah. Jadi kami akan cuba untuk baca dan jawab sebanyak soalan secara efisien sebaik mungkin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya nak jemput pakar kita Dr. Farah untuk jawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dr. Farah? Alright. Terima kasih. Okay. Okey, baiklah. Kita tengok soalan yang pertama daripada Zailina Aisyah Zainal Bahrin. Okey doktor, jika dah hadir kaunseling tapi masih hadapi burnout, apa boleh buat? Oh, okay. Alright. So, dah pergi kaunseling lah ya. Okay. So, saya rasa untuk soalan ni, kita kena tanya balik kaunselor sebab banyak dah diceritakan kepada kaunselor kan. Mungkin masa pergi kaunseling tu untuk benda lain. Alright, so mungkin kita boleh redirect, tanya kaunselor apa yang kita patut buat. Sekarang kita dah sedang menghadapi burnout dan tak boleh keluar daripada burnout ni. Okay, mungkin kaunselor masa tu boleh ceritakan lebih lanjut apa perubahan ataupun benda-benda baru yang boleh dicuba. Okay, boleh brainstorm dengan kaunselor. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Farah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Hor Chawah. Bolehkah dikatakan kerja yang berulang-ulang, iaitu pengkhususan kerja, menjurus ke arah burnout? Well, kalau kerja tu kita tak suka, bolehlah burnout. Betul tak? Kalau benda tu kita suka, kita buat ulang-ulang, kita tak kisah, lagi happy. Kalau kita buat kerja tu kita suka, kita buat ulang-ulang, rasa senang. Tapi benda tu kalau kita tak suka, and then hari-hari kita kena buat, then it can lead to burnout lah. Okey, can lead to burnout. Jadi kita kena cari cara lah kan. Baiklah. Juga daripada Harchawah, dalam kes Sarah, saya rasa kita perlu ukur baju di badan diri untuk menghindarkan diri daripada stres dan kemurungan. Okey, itu adalah statement lah. Betul tu. Sebab kita je tahu apa yang membuatkan kita burnout. Kita punya stres, kita punya burnout lain daripada orang lain. So everyone ada dia punya tahap stres yang berbeza-beza. So kita sendiri kena tahu what cause my burnout. Kalau I stress, I rasa macam mana. Kalau you stress, you rasa lain. Confirm rasa lain. Tak sama kan? Tak sama. So kita kena tahulah kita sendiri punya simptom bila kita stres tu macam mana. Okay. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya daripada Atia Azbi. Saya ada bipolar dan BPD, tapi lately saya banyak MC dah tak hadir. Saya pun tak tahu efek mengantuk ubat atau makin kurang semangat bekerja. Oh, that must be very difficult for her, right? Ya. Okay. Okay, so tak best bergelut dengan perasaan macam tu. Kita dah nak ambil treatment, kan? Tapi kita still rasa macam still lagi tak functional. So saya nasihatkan untuk jumpa balik pakar yang dia jumpa tu untuk bincang balik. Maybe dos ubat ke ataupun ada stres-stres yang di sekeliling yang tak settle lagi. Kadang-kadang kita bagi ubat banyak-banyak tapi stres tak settle, tak okey juga. Betul tak? Betul tu Dr. Farah. Dan tapi saya nak pujilah, dia boleh kenal pasti. Betul? Dia tak malu nak akui ada yang tak kena ni. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya soalan daripada Aini Jiha. Bagaimana nak bantu orang yang burn out atau stress atau anxiety sedangkan diri sendiri pun alami benda yang sama? Ramai kan sebab kita semua pun stres juga kan. Kita tak perlu menolong semua orang. Okay, but what we can do is to help ourselves. And also kalau orang tu rasanya macam dia pun ada anxiety, dia sendiri perlu mendapatkan bantuan lah daripada daripada pakar-pakar psikiatri atau kaunselor atau psikologis. So kita tak bolehlah nak burden orang lain sangat-sangat, tapi kita boleh berkongsi. Cuma kalau dah terlampau teruk tu kita suggest lah untuk saluran yang betul. Okey. Kita kena cari saluran yang betul. Dan soalan seterusnya daripada Ana Mastura Ahmad. Doktor, bolehkah stres menjurus kepada sakit jantung? Betul. Boleh. So sebab bila kita stres, dalam badan kita ni tak berhenti langsung. Okay, so dia tak berhenti bergerak. Okay, hormon kita semua imbalance.
Okey, lalas dia akan jadi macam itulah migraine lah, kita dapat darah tinggi lah. Makan ubat banyak pun darah tinggi tak rendah-rendah lagi. Kenapa Sebenarnya dia anxiety ataupun dia ada masalah mental yang tak dirawat. So benda ni boleh menyebabkan ke arah penyakit-penyakit lain lah. Okey, jadi macam Dr. Farah bincangkan daripada awal tadi, sangat penting untuk kita uruskan stres kita supaya dia tak semakin teruk dan menyebabkan masalah-masalah macam itulah, sakit jantung dan sebagainya. Okey, baiklah. Kita nak tengok, kita ada soalan lagi tak daripada audience? Bukan senang kita nak tanya pakar psikiatri ni. Okey, saya nak sementara tu saya nak tanya Dr. Farah sendirilah. Bagaimana Dr. Farah uruskan stres? Saya pula kena Okey, macam mana saya nak uruskan stres? I think that the most important first thing, saya recognize bila saya dah stres. Bila saya dah stres, saya cakap, ni dah stres dah ni. Tak boleh. Kita kena break dulu. Okay, so apa yang saya buat? Kalau boleh memanglah nak ambil cuti pergi melancong, kan? Tapi benda tu tak boleh. So, kita pergi cari makan sedap, okay? Ke kita pergi buat benda-benda yang kita suka untuk sejam, 2 jam. Benda tu pun boleh membantu sebenarnya. Kita tak perlu benda yang berhari-hari ambil masa, kan? Sikit-sikit. We have breaks in between. Macam tu. Kan, saya pun percayalah we have to have breaks in between. Macam kami sendiri bekerja dalam bidang ni memang sangat perlu untuk ada breaks in between. Baiklah, soalan seterusnya daripada Su Mustafa. Kalau stres tidur pun terganggu ke doktor? Tidur tak lena, terjaga, terkejut-kejut macam tu. Betul? Kalau kita stres, otak kita ni kita nak tidur sebab tidur tu kan penting. Kalau tak tidur tu memang tak ada nikmat lah kehidupan sebenarnya. Tapi bila kita stres, otak kita ni asyik bergerak je. Bila kita tidur pun kita rasa kita tak tidur. So maknanya sebenarnya badan kita cuba memberitahu kita yang we are actually in a stress state of mind lah. So memang akan affect tidur kita. Betul, doktor, tidur tu memang nikmat lah. Nikmat lah. Sleep is pay. Sampai ada macam tu kan. Baiklah, soalan seterusnya daripada Muhammad Hafiz. Apakah jenis makanan yang kita ambil secara rutin ada memberi peranan terhadap emosi atau kesihatan mental? Okey. Yes. Untuk lebih lanjut kena tanya dietitian. Tapi of course kita punya khasiat-khasiat setiap hari tu akan membantulah bila kita lebih bertenaga. Okay, kita dapat khasiat-khasiat yang bagus. Of course dia akan membantu kita untuk lift our mood. Tapi it's not everything. Alright? It's always little bit of something kita gabung is a better mental health. Macam tu. Kita bukan rely semata-mata makanan je. Macam tu. Betul-betul, dan saya rasa sangat penting untuk kita makan tu pada waktunya. Betul? Breakfast tengah hari, makan petang, makan malam. Sebab dalam perut kita ni kita ada hormon anxiety kan, doktor? Betul, memang ada kait mengait lah. Kan, orang-orang yang ada GERD tu selalu dia cakap, saya asyik risau-risau. Ya, asyik pergi ED. Asyik pergi kecemasan kan? Asyik pergi ED. Padahal dia anxious sebenarnya. Ada kat belakang ni. Ni belakang tabir ni. Soalan penerbit. Soalan penerbit. Okey, itu pasal makanan kan? Memang berkait rapat lah. Okey, seterusnya soalan dari penerbit. Wow, adakah teknologi dan AI membantu mengurangkan tekanan kerja atau sebenarnya membuatkan kita makin susah nak rehat? Okey, tengok dia bangga tu dia tanya soalan tu dekat belakang tu tau. Well, it's personal. Bagi saya, AI banyak membantu. Alright, banyak bantu untuk kita buat kerja-kerja kita untuk settlekan masalah. So bagi saya, personally it helps a lot. But at the same time, I rasa mungkin soalan tu lebih kepada menjurus bukan AI. Macam kita ni ada online ni, kita ada WhatsApp, kita ada ni. Benda tu boleh tak menjurus kepada lagi stres? Sebab tak ada border, tak ada boundary. Malam-malam pun message. Banyak message masuk kan. I think it's more on that. Yang itu yang menyebabkan lebih kepada stres lah. Tengok message bos nak tidur, tiba-tiba bos message. Besok jangan lupa ni. Aduh, dah tak boleh tidur dah. Betul tak? So kita kena ada limit lah. Macam jabatan psikiatri kita bagus. Selepas pukul 5 tak boleh message.
Tak boleh ada mesej kerja. So kita buat macam tu. Kita ada boundaries kita lah untuk jaga kesihatan mental. Itulah boundaries. Penting kan? Betul. Tak maaf lah Dr. Farah kalau saya ada tak reply tu. Oh, tiba-tiba terasa. Lemak. Okey, baiklah. Ada lagi tak sebarang soalan daripada penonton? Rupanya ada lagi. Penerbit kita sedang type pada kita. Okey, bercakap tentang AI tu saya rasa sangat membantulah dalam bantu kita susun jadual harian kita. Betul. Kadang-kadang rasa Kadang kita tak boleh terfikir sebab kita tengah stres kan, kita tak boleh terfikir macam mana nak susun banyak sangat benda kan. So kita cakap AI, kita ada ni, yang mana patut buat dulu, tolonglah masa tu. Mungkin boleh meringankan beban lah masa tu. Saya setuju. Okey, baiklah soalan seterusnya daripada Zaliha Ibrahim. Sebagai ibu bapa, bagaimana cara kita kenal pasti anak-anak berada dalam keadaan okey ataupun tidak? Okey. Anak-anak ni susah sebab diorang tak nak bercakap dengan mak ayah kan. So kita nak tahu. Tapi diorang tak nak bagi tahu. Tapi kadang-kadang cara kita tanya pun membuatkan diorang tak nak bagi tahu. Betul tak? So this is a two-way thing lah. So macam tadi Dr. Fifi ada sebut, instead of kita terus cakap dengan dia, kita terus judge dia, it's more on open-ended question. Macam, kita nak kena tahu macam how do you feel today without judgement. And bila dia bagi tahu kita, dia rasa stres. Lepas tu nanti kita cakap, alah dulu mak sekolah pun rasa stres juga. Teruslah, tak payahlah aku beritahu mak aku ni. Dia macam tu kan. So kita kena ambil berat lah. When anak kita say something, sampaikan something, kita kena ambil berat benda tu. Cakap, oh ya ke tengah stres? What happened? Apa jadi? Kita macam nak dengar, macam nak borak. Macam tu. Instead of shutting them down, terus cakap, alah stres tu biasa lah. Terus dia tak nak cerita. Jadi kita borak macam member lah. Betul. Kita pun macam curious. Kita walaupun tak curious, kita buat curious. Nak tahu kan sebenarnya apa. Macam tu. Okey, keyword dia curious. Yes. Baiklah, soalan yang seterusnya. Iman Fazli. Kalau individu tu dilihat perlu dibantu tapi dia sendiri tak nak dibantu, apa perlu dibuat doktor? Susah kan kalau orang macam tu. Itulah, so kalau dalam kerja kita, kalau benda tu menjejas pekerjaan, menjejaskan produktiviti, I think kita kena escalate lah dekat bos kita. And bos kita kan, kita ada SOP kan, biasa diorang akan ikut lah. Kalau kadang-kadang ada yang bos yang dalam SOP, dia akan cakap, okay, sebab nampak produktiviti macam ni, boleh tak pergi dapatkan assessment. Kita buat macam tu. Alright, so memang bukan tanggungjawab kita untuk paksa dia pergi. Sebab kita boleh bagi tahu, tapi kalau dia tak nak pergi, we cannot force them. Tapi kita boleh bagi tahulah orang, pihak-pihak atasan untuk menolong sebenarnya orang ni. Lebih kepada menolong lah, kita membantu. Jadi kita perasan dan kita peka dan kita cuba bantu dengan cara yang beza lah. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya dari Aimi Jiha. Bila balik rumah, saya cuma fikir nak tidur je. Kalau susah tidur, kadang saya makan ubat tidur tapi tak kerap. Adakah itu akan memberi kesan di masa akan datang atau ada cara lain ke yang saya boleh buat? Ubat tidur ya. Okey, tidur ni. So benda tu kita kena tengok lah actually dia punya kehidupan dia macam mana, schedule dia macam mana, beban tugas. So benda ni kita kena tengok as a whole lah. Alright. So ada kadang-kadang there are times that it's much more difficult to sleep, sometimes it's not. And tengoklah ada exercise juga kan. Kita kena berjalan-jalan, kita kena santai-santai. So kita ada tak spend time dengan orang-orang yang kita sayangi. Okay, so benda ni is something yang menyeluruh yang perlu macam mana kita kena tengok satu-satu actually. Macam mana kehidupan dia. Okey, mungkin sebelum tidur tu dia banyak fikir juga kan. Jadi kalau banyak fikir, Dr. Farah, apa lagi cara yang dia boleh buat untuk keluarkan fikiran tu? Kita ada things yang kita panggil sleep hygiene lah. Okay, mungkin boleh Google sleep hygiene tu apa. Okay, sleep hygiene tu sebelum kita tidur, kita ada tata tertib sebenarnya untuk kita tidur dengan lebih lena. So sleep hygiene ni dia ada ajar sebelum tidur kita jangan tengok handphone. Sebab bila kita tengok handphone sebelum tidur, otak kita akan rasa benda ni pagi. Sebab cahaya daripada handphone tu buat kita rasa yang sebenarnya pagi. Kan kita akan doom scroll semua kan.
Benda macam tu kan tabiat lah. Tabiat lah. Betul lah. Betul-betul barang memang susah. Ya, Tapi, susah. tapi Cik Haji ni sesuatu yang saya pun amalkan dan saya sangat membantulah kalau kita tidur jadi TikTok, mood jadi baik. So kita kena fikir sebelum tidur. Kalau kita fikir benda ni boleh settle ke sekarang? Kat atas katil ni. Tak boleh juga kan? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya. Tentang tidur juga. Kalau kita hanya boleh tidur sekiranya otak kita letih atau berfikir sesuatu, adakah disebabkan stres? Sangat general soalan tu. Kalau kita hanya boleh tidur sekiranya otak kita letih atau berfikir sesuatu, adakah disebabkan stres? Okey, mungkin soalan tu perlu ada lebih mendalam sikit untuk kita tahu konteks. Okey. Okey. Syaliana, kalau tak tahu jawapan pada soalan tadi, kita minta huraikan lebih sikit. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya dari Ida Zarina Zaini. Anak-anak di IPTA ada buat screening test untuk depression, DASS test. Apakah tindakan yang perlu dibuat jika screening test tu abnormal? Kalau abnormal tu biasa kita akan bawa kepada jumpa pakar psikiatri lah, ataupun klinik kesihatan pun mula-mula kita boleh bawa ke diorang kepada klinik kesihatan. Diorang akan screen juga untuk tengok kalau diorang tak boleh rawat, dan diorang akan refer kepada kita punya pakar psikiatri atau jabatan psikiatri kita lah. Tapi boleh, kalau tak ada tu boleh je pergi untuk klinik kesihatan dan diorang akan guide untuk pergi ke mana lepas tu. Okey. Saya rasa itu membantu anda. Okey, baiklah, soalan yang seterusnya daripada Nabila Hasnan. Doktor, macam mana nak kurangkan rasa guilty, rasa menyusahkan bila kita seek for help? I see. Ya, ramai orang rasa macam tu kan. Rasa kita ni burden. Kalau kita seek for help ni, kita ni menyusahkan orang lain. Tapi actually when we seek for help, like let's say a patient comes to us to seek for help, we are actually more than happy to help. Okay. So sebenarnya kita tak rasa pun benda tu membebankan, but we are more than happy to help you, because dealing with benda-benda macam ni tak best. Benda tu penyiksaan. Okay, kalau kita boleh meringankan beban dan boleh membantu, apa salahnya? Right? So that is daripada pandangan kami lah sebagai doktor kan. Kan, ulurkan tangan ringankan beban. Betul. Jadi soalan yang seterusnya daripada Afisha Hanim Abdul Razak. Doktor, kalau kita terlalu stres boleh mengakibatkan kita makan berlebihan kan? Boleh doktor terangkan tentang tu dan macam mana nak kawal? Makan lagi. Makan lagi. Dah lah. Tu stres, naik berat badan lagi stres. Berpusing-pusing kan. Dia punya cycle tu. Dia jadi aduh. Ya. Lepas tu daripada stres benda lain jadi stres berat badan kan. Ya. Okay, so betul bila kita stress eating, kita panggil tu. Sebab bila kita makan, kita dapat temporary relief. Rasa best. Masa tu je lah. Lepas tu tengok apa tu, scale tu, weighing scale tu memang menyesal lah. Okay, kita nak kejar apa? Dopamin dopamin. Betul. Dopamin dari makan. Bila kita dapat reward, kita dapat motivation, kita dapat rasa best bila kita makan benda tu. So it's part of stress eating, kita panggil benda tu. Memang ramai resort kepada benda tu lah. Sebab best kan bila makan, sedap. Sangat best. Sangat best. Terus lapar benda manis kan? Betul. Aiskrim, duduk makan aiskrim, coklat. Betul. Tahu-tahu dah habis 1 kek. Okey, baiklah. Jadi maksudnya kita kejar-kejar dopamin tu. Lepas tu kita nak ganti dengan apa kalau macam tu? Itu kita jangan kita dopamin tu kita boleh ganti dengan exercise sebenarnya, dengan keluar-keluar. Okay, instead of kita duduk dekat rumah kita stres, kita of course kita akan buka fridge. Benda tu paling senang. Paling senang kita buka fridge. Paling senang kita order Grab. Betul tak? Tak payah gerak. So kita ganti dengan dopamin tu, kita boleh dapat dengan pergerakan badan. Kita pergi jalan-jalan, tak payah lari ke taman. Ni siapa dia? Cikgu Hari? Oh, naik basikal Cikgu Hari. Dia naik basikal. Cikgu Hari naik basikal. Dia kata dia cadangkan naik basikal. Kalau nak naik basikal boleh contact dia. Boleh pergi sama-sama. Dan dia tak perlu terlalu kerap kan doktor? Taklah. Kadang ada orang bagi tahu dengan saya, penat lah kalau hari-hari nak kena exercise. Betul. Dah lah kerja penat. Balik kerja terus kena exercise memang penat. But it doesn't have to be every day. And tak semestinya hari-hari benda sama you buat.
Jalan kat taman pun boleh je duduk kat luar sekejap kan. Okey, petang ni saya nak pergi duduk kat taman lah. Duduk lah. Duduk je tak payah jalan, tak payah, duduk je dulu. Duduk dulu. Minggu depan jalan. Minggu depan jalan, betul? Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya daripada Nabila Hasnan. Oh, ini soalan yang sama tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita ada soalan daripada WhatsApp. Daripada WhatsApp teman kita. Soalannya adalah, Doktor, bagaimana kita nak dapatkan sokongan daripada orang sekeliling Untuk apa tu? untuk rasa stres tu? Maksudnya bila saya cerita dekat pasangan seolah-olah tak memahami. I see. Yeah, because it's not easy kalau macam you cerita kat pasangan kita akan rasa macam dia perlu selesaikan masalah kita ataupun dia pula rasa bersalah yang kita tak happy, kan? So kalau rasa macam tu, kita kena cari kita tak perlu pun cerita kat pasangan semua benda. Kita boleh cerita kat kawan, kat orang lain, orang yang boleh mendengar. Okay? So, kita boleh, kita sekarang kadang ada orang borak dengan ChatGPT kan sekarang. Ramai orang borak dengan ChatGPT. Tapi kena baik-baik awak pun ada. Tapi itu kena hati-hatilah kan. Tapi ada orang kadang tak stres sangat dengan ChatGPT pun dia borak. Macam itulah kan. Tapi kita kena hati-hatilah bila kita borak dengan AI ni. AI ni mengiyakan je apa yang kita cakap. Sampai rasa best lah lepas tu kan. Okay. So, kita kena cari, kita kena ada support system. Bukan satu orang tu kita cerita semua benda kat dia. Akan jadi beban kat dia. Dia tak boleh dengar semua benda. Okay. So, kita kena ada. Kalau kalau kita nak cerita pasal kerja, kita cerita kat dia ni. Kawan aku yang ni, dia akan faham. Kalau kita nak cerita pasal anak, kita cerita dekat dia ni, macam ni. So, we have to have a lot of support system and we cannot make one person our everything. Saya sangat setuju dengan statement tu kan. Tak apa, jangan malu. Semua orang ada masalah. Betul? Semua orang ada stres. Okey, baiklah. Saya tengok masa sangat menceburi kita. Jadi saya akan bacakan soalan terakhir yang kita boleh nak baca hari ini daripada Anik Irsyad. Compare dengan orang lain boleh menyebabkan depression. Maksudnya kalau saya membandingkan diri saya dengan orang lain, adakah boleh menyebabkan kebingungan? Okay, kita akan rasa lebih kepada rendah diri lah kan. Kita compare kan, kita compete dengan orang lain. Setiap orang ada kemampuan dia sendiri, ada their own strength. Mungkin yang orang yang kita compare tu, apa yang kita boleh buat, dia tak boleh buat. Tapi kita nampak apa yang dia boleh buat je. Kita nak juga jadi macam tu. Alright. So, bila kita compare dengan orang, kita akan sendiri merendahkan diri kita sendiri. But instead, kita fokus. Kita carilah apa strength kita. Apa kekuatan kita. Kalau tak tahu, tanya kawan-kawan. Kau rasa apa kekuatan aku? What is my strength mungkin diorang lagi nampak daripada, kau ni boleh buat event. Kau boleh buat macam ni. Macam tu. Kan ada orang boleh buat event, ada orang tak boleh buat event, ada orang boleh buat documentation, ada orang tak boleh. So mungkin kita boleh tanya, what is my strength? Actually, kalau kita sendiri tak nampak. Tanya ChatGPT. Okey. Jadi keyword dia tadi adalah penatlah kalau kita banding diri kita dengan orang lain. Yes, we have to know our own strength. Know yourself. Yes. Okey. Baiklah. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi pandangan dan mengemukakan soalan pada petang ini. Tapi sebab masa tu sangat jealous, cemburu dengan kita, saya tak dapat nak baca semua. Okey, bagi soalan yang belum sempat dibawakan, jangan risau kerana ia akan dijawab secara bertulis oleh pihak penceramah kita. Gitu. Okey, semua masih okey kita nak teruskan lagi segmen kita. Tadi daripada mula kita dah dapat ilmu baru. Lepas tu kita dapat kongsi pandangan persoalan. Sekarang kini tibalah masanya untuk kita berhibur sikit sambil imbas kembali apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Farah. Baiklah, jadi jom kita teruskan dengan segmen quiz. Dan berita baik, ada hadiah lah Dr. Farah. Ada, berapa tu? Hadiah menanti. Saya pun nak masuk lah macam ni. Nak masuk? Tak boleh ada menang. Kita ada hadiah wang tunai dalam bentuk e-wallet bernilai hampir RM300 Malaysia. Banyak tu, boleh bayar tol, boleh masuk mall semua kan. Jadi hadiah ni akan menanti para pemenang yang bertuah. Okey. Jadi macam nak menang duit tu Dr. Farah? Ada soalan kan?
Masuk tu. quiz ni. Masuk quiz ni. Okey, caranya mudah saja. Anda perlu melayari laman web Blue Cat seperti yang dipaparkan dan masukkan nombor kod yang tertera di skrin iaitu 455442. Kami akan berikan anda masa 1 minit. Jadi semua peserta dipersilakan masuk join permainan kita. Nak dapat hadiah ni, duit ni. Mana tahu rezeki. Kan, tapi Rezeki sebagai hari Jumaat peringatan ni. lupa saya cakap kena guna nama sebenar sebab nama samaran ni takkan dia ambil kira. Okey, kita buat 1 minit Organizer. 1 minit. Banyak nama samaran? Macam mana? Organizer boleh tak nama samaran? Boleh lah, tak boleh. Tak boleh. Ini apa? Ikin. Boleh tulis nama Tulis betul tak? HZ ni. Organizer kita Buat kata nama betul. nak nama betul. JY. JY. Lepas tu ada Wiwi. Comel, Wiwi. Wiwi Kananda. Ya apa ya? Taruh nama betul kan nak menang. Nama betul. Nanti kita bagi hadiah ni, duit ni. Kita mula. Is ketambul. Saya tengok kreatif dia penonton. Ya. Honda pun ada. Honda, cat meow. Is apa? Is the best. Sayur pun ada. Sayur tak ada lah. Sayur. Tukar sayur. Tukarlah sayur, tukar. Tak nak sayur. Tak boleh nama penuh nak. Janji dia betul. Tak payah nama. Nama betul je. Contohnya Sharon, Pak Izzah, Farah ke, Afifah ke, Fifi ke. Tapi tu kena betul lah. Bukan nama betul. Hafifah Afifah lah. Itu stage name. Stage name ada stage name tu. Okey. Okey kalau bukan nama betul kita susah nak determine menang PAT apa Panglima Angkatan Tentera kan. Organizer kata kalau nama betul payah nak susah nak letakkan pemenang. Kimi okey lah. Kimi Hakimi tu diterima Tina okey. Okay, cepat-cepat tukar nama betul. Okay. Ramai tengah masuk ni. Bang Diwan Chan masuk. Okey. Sementara kita tunggu orang masuk ni lah. Beberapa saat lagi apa? Kita ada beberapa saat lagi. 10 saat lagi. Kita ada 10 saat lagi. Okay, cepat-cepat. Masuk. RM300 ni Tashenko. Banyak ni boleh guna. Betul lah. Tu berapa lama berapa hari Sebulan je tol boleh? Sebulan. Murah betul tol Tashenko kau boleh bayar tol je. Sekarang kedai pun boleh beli Tashenko. Betul. Banyak benda tu. Okey, boleh 160. Okey. 60 lebih penyertaan. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan kiraan 3, 2, 1. Baru kira lah. Soalan pertama, stres sentiasa buruk dan perlu dielakkan sepenuhnya. Betul atau salah? Dia ramai jawab. Kita betul tidak. Banyak ada jawapan. Bagus. Cepat-cepat jawab. Okey. Nampaknya. Ramai yang salah. Stres. Nombor 1 tu FH. Alamak. Dia jawab laju. Tapi kita, dia juga. Wah. Macam mana nak determine tu? Macam mana kita nak tahu FH siapa? Baiklah, soalan seterusnya. Burnout dan kemurungan adalah perkara yang sama. Betul ke salah? Tak jawab. Saya pula suspend. Itulah. Kita pula suspend. Burung ni Aslani dah dengar ke? Burung lah. Wow, okey nampaknya. Ramai mendengar sebenarnya. Bagus. Bagus tak audience kita ni. Tanya Abang Balkis. Sandy nombor 1. Laju. Laju. Betul. Okey, soalan seterusnya. Balkis berada di tempat nombor 1. Okey. Soalan 3. Okey, soalan seterusnya. Seseorang masih boleh datang bekerja setiap hari walaupun sedang bergelut dengan masalah emosi. Betul atau salah? Yang ni, aduh. Ni orang tengok dekat tempat kerja tu asyik emo je dia ni. Betul lah kot Betul lah Kita dah belajar lah. Patut-patut lah dia macam tu. Okey, wow. Yang ni nampak Fat. laju lah Fat ni. 1 saat. 1 saat je. Filza. Pizza, bye Fat. Pizza dulu. Okey. Betul tak? Okey, soalan seterusnya.
Orang yang mengalami kemurungan sentiasa kelihatan sedih dan sering menangis. Okey, betul ke tak ni? Ini boleh bagi hint ke jawapan dia? Tak boleh. Biarkan dia orang jawab. Keyword tadi. Keyword. Hmm. Kan keyword tadi, depan dia fish. Depan dia tinggi. Hmm. Okey, ramai yang betul salah tu. Jawab salah. Betul lah. Oh, J. Less than 1 second tu. Itulah high functioning. Wah. Oh, Nur Izni lah rupanya high functioning. Tapi yang tadi tu high functioning depression. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima. Burnout biasanya berlaku akibat stres yang berpanjangan, terutamanya berkaitan pekerjaan. Betul ke salah? Ibu Hari kalau jawab ni boleh menang dah ni. Menang. Saya tak boleh jawab ke? Boleh. Saya nak Kita tak boleh. Kita Kita tak boleh jawab. Okey, ramai yang jawab betul. Ramai yang betul. Oh, tanya Zuhairi, 0.8 saat. Nombor 1 tu. Nur Izni masih lagi. Menjuarai. Diikuti dengan rapat oleh Luqman. Okey, soalan seterusnya. Soalan kita yang ke-6. Jika seseorang masih tersenyum dan berfungsi dengan baik, mereka tidak mungkin mengalami kemurungan. Okey, betul ke salah ni? Lima saat lagi. Oh, ni macam dalam video tu lah kan yang Dr. Wani tu masa senyum. Okey. Okey, ramai jawab betul lah. Betul fight ni laju betul. Fight ni laju betul dia ni. Sesuai dengan gambar harimau bintang dia. Tapi Nur Izni tetap menjuarai lagi. Wah. Itulah. Tapi satu beza je satu markah dengan Filza tadi. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ke-7. Gangguan tidur, cepat marah dan suka beri tumpuan boleh menjadi tanda seseorang mengalami stres yang berlebihan. Betul atau salah? Betul tak ni? Okey. Organizer kita jangan angguk-angguk. Dah boleh. Dah sedikit gilin tak? Alamak, santri. Semangat organizer kita. Pak Mola, okey, ni memang ramai yang jawab. Memang bagus lah. Mungkinlah. Maksudnya mungkin ramai lah yang mengalami gejala ni. Okey, Muhammad Faiz mendahului dengan 0.7 saat. Masih lagi tanya Nur Izni tetap di tangga teratas. Beza. Okey. Soalan seterusnya, soalan kita yang ke-8 Dr. Farah. Bertanya khabar dan menunjukkan keprihatinan kepada rakan sekerja yang kelihatan tertekan boleh membantu mereka. Okey, betul tak? Bila kita tanya mana okey ke tak, jangan tanya okey kan. Semua akan cakap okey. Automatik cakap okey. Okey tak? Okey. Okey. KO. Okey. Ramai jawab betul. Bagus, audience kita prihatin nampaknya. Okey, J mendahului dengan 0.9 saat. Ajira. Oi. Dari mana dia datang ni? Tadi tak ada. Tadi ada Izni, Filza. Sengit ni. Soalan seterusnya, mendapatkan bantuan profesional untuk masalah kesihatan mental adalah ada kelemahan diri. Lemah ke? Lemah. Aduh. Tak, saya dia geram saya nak jawab. Salah. Ramai yang jawab dengan betul. Okey. FH. FH memang laju. FH memang laju. Organizer kita kata. Ada lagi Balkis dekat bawah. Ajira. Ui. Okey. Nur Izni pun sama ikut rapat. So last question Soalan yang terakhir. Terakhir. Kadang-kadang orang yang kelihatan paling kuat sebenarnya sedang mengikut beban yang paling berat. Betul ke salah ni? Okey. Soalan terakhir ni. Cepat-cepat siapa yang menang ni? Tak sabar saya nak siapa yang kosong saat. Sikit lagi. Sikit lagi. Ya. Wow, apa yang jawab betul. Baiklah. Hebat audience kita. Okey. Nur Izni second. Tapi nombor 3 tu tak tahu lah apa J. Okey, baiklah. Nak dengar keputusan tak? Siapa yang menang Tashenggo tu? Baiklah. Keputusan sudah pun berada di tangan kami. Tanya diucapkan kepada para pemenang. Tempat pertama akan memenangi hadiah Touch and Go e-wallet sebanyak RM150 Malaysia dimenangi oleh G.
Tak payah sebut. Ajira. Ajira. Tahniah Ajira. Tepuk sikit. Ni boleh pergi PRX lah ni petang ni. Okey. Yang seterusnya. Tempat kedua akan membawa pulang Touch and Go e-wallet berjumlah sebanyak RM1 Malaysia dimenangi oleh Siapa tu? Nur Izni. Ya, ni. Nur Izni, tahniah Nur Izni dengan markah perbezaan 1,749 daripada tempat pertama dan tempat kedua 1,717. 17. Okey, baiklah. Kita nak dengar juga tempat ketiga. Okey, tempat ketiga akan membawa pulang Disqualified. J. kita punya organizer J ni kata siapa? J disqualified lah sebab nama J je. Tapi kalau menang tu bolehlah dapat RM50 tu. Minta maaf J. Jadi kemenangan dia disumbangkan ke tabung masjid. Jadi kemenangan ni J ni tahniah. Kita tetap akan sumbangkan duit tu kat mana Dr. Tabung masjid organizer kata. J InsyaAllah dapat Pahala lah. dunia akhirat. Itu dia. Okey, baiklah sekali lagi tahniah kepada semua pemenang, kepada yang belum berjaya. Jangan risau, nanti kita akan ada banyak lagi webinar Betul. lain. Dan kita sangat alu-alukan semua untuk mencuba. Okey, Dr. Farah ada apa-apa pesanan? Okay, so kalau pesanan terakhir tu, saya nak cakap it's okay not to be okay. Alright, and it's okay to ask for help. Kita kat sini memang sedia membantu. And itu bukan satu bebanan untuk kita orang. Okay? So kalau ada apa-apa masalah, bolehlah datang, come forward and ask for help. Sebab asking for help tu is kekuatan, right? It's a strength. Kita Yeah. sangat alu-alukan. Jadi jemput datang. Gitu. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Farah. Tadi saya terlupa nak pesan. Bagi para pemenang untuk tujuan tuntutan hadiah, tangkapkan iaitu screenshot keputusan Blue Cat anda tadi beserta nama penuh dan nombor telefon untuk dihantarkan ke alamat email sjj@ukm.edu.my. Kita boleh pancarkan balik ke website tu? Tak ada dah. Okey. Ada kat bawah ni. Ada. Oh ni SJJ. sjj@ukm.edu.my. Tahniah sekali lagi dan semoga hari ini menjadi kenangan manis untuk anda semua. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi ni, saya nak minta je sebaik tuan-tuan dan puan-puan untuk isi borang maklum balas dan kehadiran yang kita akan paparkan di skrin lah sebentar lagi. Dan kami sangat menghargai setiap pandangan dan perkongsian daripada anda. Dan juga feedback daripada anda untuk supaya ke depan kita akan dapat buat dengan lebih baik kan Doktor? Betul. Mungkin bincang topik yang Bagi tahu topik apa yang nak kan? apa yang nak. Dr. Farah ni ada sedia nak jawab semua. Ya je. Okey, organizer ada apa-apa nak pesan lagi? Okey, sebelum saya terlupa, sebelum kita pisah, saya nak ingatkan untuk like, share dan follow page kita, iaitu page Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk dapatkan info-info terkini berkenaan webinar-webinar kita. Dr. Farah pun tak sabar nak anjurkan banyak lagi webinar kesihatan mental. Dan terima kasih di atas sokongan anda. Sekian daripada saya, Dr. Fifi dan pakar kita, Dr. Farah. Kami bersiaran langsung dari studio Fakulti Perubatan UKM. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Bye. Bye.